selalu kita kaitkan wanita dan kasut tumit tinggi. Kalau orang perempuan tak pakai kasut tumit tinggi, macam jarang yang berlaku. Jadi pada saya, nak kata baik wanita harus tak pakai tu, kesian pula kalau tak pakai. Kita boleh pakai, kita tak boleh pakai dalam waktu yang panjang. So, bila kita bercakap wanita dan tumit tinggi, risiko wanita yang sentiasa memakai kasut tumit tinggi adalah satu, sakit kaki. Mungkin pada ketika yang dia pakai tak sakit, tapi bila jangka masa panjang dah kerap ataupun waktu mereka meningkat umur, sakit tu akan berlaku. Yang pertama, yang paling jelas, bila kita pakai tumit tinggi, kita punya jari-jari itu akan berkuncup antara satu sama lain dan akan rapat antara sama lain, dan dia akan menyebabkan kita panggil keadaan yang dipanggil oleh common ialah hallux valgus, iaitu keadaan yang di mana ibu jari kaki akan lebih ke dalam dan akan ternampak bonjolan di bahagian tepi kita, bahagian kaki. Jadi itu jangka masa panjang, lama kelamaan jari kaki akan bersilang antara satu sama lain disebabkan ditolak oleh ibu jari kaki, dan jari ini terpaksa cuba mencari ruang untuk bergerak. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kita nampak ada jari yang bersimpul antara satu sama lain. Untuk wanita-wanita seperti yang bekerja yang perlukan memakai tumit tinggi, saya nasihatkan boleh pakai, tak ada masalah. Cumanya kalau boleh kita pakai pada ketika kita perlu pakai sahaja, iaitu waktu kita bekerja sahaja. Dan kalau kita boleh tukar ketika kita duduk di atas kursi semasa kita di pejabat, mungkin kita boleh buka kasut tu dan kita bagi ruang untuk pernafasan untuk jari-jari itulah. Jari-jari kita pun perlu ruang, dia tak suka tempat-tempat sempit. Macam kita juga, kalau kita berjalan di kawasan, kita tak suka tempat-tempat sempit, kita susah nak bergerak. Sama seperti jari. Jadi bila salah satu lagi, tumit tinggi ni dia menampakkan cantik. Jadi kalau sinonim pada kasut tumit tinggi dan wanita yang cantik boleh pakai kasut tumit tinggi, memang betul. Tapi kita harus sedar bahawa jangka masa panjang benda ni akan menyebabkan sakit pada kita. Jadi oleh itu kita perlu kurangkan masa kita pakai itu. Bukan saya tak kasih, saya cakap tak boleh pakai, saya cakap okey nak pakai. Cumanya kita harus sedar benda tu ada komplikasi. Jadi kita harus pandai membagi masa, waktu bila kita perlu pakai dan waktu bila kita tak perlu pakai, dan kita boleh elakkan pakai, kita elakkan. Kalau kita dah pakai, selalu kita dinasihatkan kita selalu gerakkan balik semula jari-jari kita ke kedudukan asal dia. Selalunya bila kita pakai tumit tinggi, jari di antara satu sama lain akan rapat antara sama lain. So selepas kita pakai, kita selalu exercisekan jari-jari kita bukakan balik supaya ketegangan tu ruang antara jari tu kurang tegang. Satu lagi, kalau kita lihat di antara jari kita ada, kita panggil tendon kita. Kalau kita sempitkan, dia akan sentiasa dalam keadaan sempit, dia akan pendek. So kita kena panjangkan balik dia. Panjangkan balik itu adalah dengan melakukan regangan. Supaya bila dia regang, dia sentiasa regang, jadi ruang antara itu sentiasa ada antara jari. Dan selalunya kalau dinasihatkan, kalau tidur, kita pakai satu stokin yang ada ruang antara jari. Jadi pagi malam kita dah maintain keadaan jari kita dalam keadaan itu lebih baik. Bila kita pakai pagi, malam kita dah maintain balik. Jadi kedudukan tu kembali kepada neutral balik. Risiko untuk kita mengalami sakit kaki tu kita kurangkan. Tapi dalam masa yang sama, kita masih boleh memakai kasut yang tumit cantik dan kita boleh lebih bergaya bila berjalan.